Assalamualaikum guys, welcome to back my channel, iaitu Adam Gamer. So ya guys, hari ni aku akan bermain game Night Night in the Forest. So ya guys, nanti malam ini ada update yang baru guys, entah apa. Jadinya aku akan bermain solo hingga berapa hari Tengok dulu aku boleh bertahan berapa hari. Dan okay, jom kita start. Let's go. Okay, so ya guys, hari ni aku sudah masuk dalam server dia. Di sini ada koin, kita ambil. Kat sini kita tebang pokok dulu. Kita bakar. Kita buat api sampai max lah. Kita buat api sampai max dulu. Sudah level 3 guys. Oh, situ ada kolam aku nampak tadi. Okey, kita ambil kayu pula. Koal. Dengan sini ada chest. Kita tengok kita dapat apa. Alah, dapat torchlight guys. Alamak, macam mana ni? Okey, ada koal, peluru, skru dan chest. Yeay, kita sudah dapat good set. Dan kita ambil ni dulu, oven. Dengan sini pun ada chest dekat-dekat dengan basket. Kita dapat baju kulit, dapat besi, radio, kaya, kipas, radio lagi, dan koal. Alamat terlepas. Okay. Kat situ ada rumah kecil. Kita masuk dulu. Kita tengok. Kita ambil. Ada kipas lagi. Udah mau malam. Kita bunuh serigala ni dulu. Dia kacau. Alah, pakai ni. Buat macam ni. Okay. Sini ada koal, money dan chest. Kita tengok adakah kita akan dapat spear. Kalau kita dapat spear, kita akan selamatkan budak yang pertama. Astaghfirullahalazim. Alah, tak dapat. Tapi boleh lah, kita boleh dapat lagi ni. Kita ambil koal ni. Ada apa nama dia? Minyak tanah. Ai, mantap, dapat sia. Kita bawa kipas ni. Kita buka chest ni dulu. Okey, tak. Apa salah aku ni? Step. Apa boleh? Tak apa. Kita abaikan benda tu. Ya, saya. Ha? Oh, internet. Oh, tadi ada yang tertutup. Oh, pergi turun, nanti ada buka. Adam
ke main apa tu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bagus. Adam betul kalau Adam dah mati nak suruh Adam. InsyaAllah tak mati. Alah, nak jadi. Sudah level 4 guys. Kita buka internet untuk adik kita dulu. Okay. Sekarang aku nak cari bunny food. Bunny putih. Oh tak payahlah, aku kan dah spare. Aku nak buat map dulu. Aku nak kayu banyak-banyak je. Tak ada. Ni kita buat ni. Ni kita kata kita letak tepi mesin ni. Ni kita letak sini. Sekarang kita cari yang budak pertama dulu. Okay. Oi, terang Okay. Astagfirullahaladzim. Loh. Oh, aku lapar. Lagi. Astagfirullahaladzim. Panas sangat telefon aku ni. Aku pegang tak panas ni. Oh, aku tak nak cakap pasal. Okay, tak apa, kita makan beri je. Oh, itu ada rumah tu. Buka dulu. Tak ada. Hari dah nak malam. Aku pun dah lapar. Semua aku sekarat. Kita kumpulkan makanan. Alamak. Lambat sangat lah. Alah, terus. Aku dengar suara dia. Balik dulu. Okey, ini ada daging. Makan. Aduh. Kita update dulu. Kayu kita nak banyak. Tadi aku ada nampak rumah tau. Tapi tak sampai nak pergi. Tak apa, kita gerak je. Kita ada torchlight. Ni. Rumah ni banyak kayu. Okey, Assalamualaikum. Sangkut serigala. Okay, kita buka chest dulu. Alhamdulillah. Kuat. Allah dah lepas. Okey, kita balik dulu. Apa? Sekejap, nanti ada buka. Diorang ni.
Ya, jap. Dah lah, tak ada internet. Lagi minta saya. Tak apalah. Oh. Oh, tu di rumah kecil. Tak suka lah ada semak-semak punya mata. Bateri dia tinggal 7. Dah. Kita crafting dulu. Nak buat cropper ke? Buat good bag. Good bag dulu Good bag dulu. Kita kat sini. Okey lah ni. Boleh lah. Kita nak Kita nak 8 kayu. Nak lagi satu. Kita cari carrot. Oh, tu carrot. Okey, dah cukup 3. Nanti aku akan buat kebun supaya senang. Aku tak payah cari makanan lagi. 10. Nak kena buat banyak ni. Okey, dah siap. Sekarang kita tebang pokok dulu. Okey, kita tebang pokok ni. Okey. Dekat sini kita akan kumpulkan kayu sebanyak-banyak supaya nanti senang. Tak payah cari kayu lagi, kena tebang lagi. Malam ni kita kena serang dengan puluh-puluh Malam ni macam puluh-puluh. Dah tak dah. Puluh-puluh. Pek saya sekarang. Sudah. Mantap. Tapi gelap sangat pula ni. Okey lah, cukup lah ni. Ini gelap sangat ni. Sumpah. Okey dah sekarang ni. Internet tertutup. Mana ada? Kejap lagi nanti lepas kita lawan Kurtis, kita akan duduk. Mana? Alamak. Tapi
Okey. Sementara korang tengah tunggu saya membuat benda ni, lagi baik korang tekan like dan subscribe itu dulu. Okey. Okey, lagi satu. Kita kena buat lagi satu. Apa kata nanti kita apa tu? Kita buat base dia pakai apa nama? Pakai ni sampling. Tapi nanti lah nanti. Dulu sebenarnya aku pernah solo. Aku pernah ada solo game ni. Tapi lah baru 5 hari dah mati. Dah mati. Kita bunuh dulu. Tak, dah jauh pun kena juga ke? Hai. Sabar ya Abang Kotis, saya nak makan. Kamu jangan tengok saya makan. Aku pergi. Alah, hai diorang ni kan. Kalau sangat kan, nak mati awal kan. Ni. Ya. Ya. Jangan kacau kita orang lagi. Dia datang lagi, kita bunuh dia. Lah. Sudah. Pasti aku dah bani full on. Pakcik. Ni. Kita boleh aman. Dia boleh selamatkan budak itu. Jauh-jauh dah nampak budak. Okey, kita lari. Okey, alhamdulillah. Baik guys.
Kita relate je guys. Guys, kita relate saja. Jangan buru-buru. Alah, mana dah aku bersih. Masak let me cook. Aku nak buat benda ni. Aku nak buat ni guys. Senang sikit. Nanti kalau tak jumpa tak jumpa benda ke nanti nak dimasaknya. Ni labu ni kita letak atas sini. Okey. Kita letak sini. Senang lah. Kita satu je dulu kat rumah. Tak kena. Kena juga ah. Alah. Lava tu mandi, mantap, mandi. Itulah. Assalamualaikum. Okey, kita umpan dia kat situ dulu. Okey, kita naik cepat. Okey, naik. Okey, kita buka chest. Cara nak selamat, guys. Ambil. Lari dulu. Oh, itu pun chest. Alah, sakit. Sini. Murah, mantap. Ini mantap. Bagus. Mati.
Mati. Astagfirullahaladzim, itu aku. Dapat. Kau yang suka mati lawan. Mantap. Nak makan tak? InsyaAllah aku akan sambung lagi video ini guys, tetapi bersama Firas botak hijau dengan Emel. Okay guys, itu saja video kita hari ini. Aku mau ucapkan terima kasih kerana sudah tengok video aku. Jangan lupa tekan like, subscribe dan komen. Okay, bye.